Okey, jom kita kupas satu idea tentang apa yang buat seorang guru tu betul-betul hebat. Dengar macam pelik kan? Tapi inilah kunci kepada satu falsafah pendidikan yang sangat mendalam. Maksudnya, ia bukan soal ego, tapi tentang memikul satu amanah yang sangat besar. Matlamatnya, untuk bangunkan murid secara menyeluruh, bukan setakat dalam kelas sahaja. 4 tonggak inilah teras falsafah pendidikan kebangsaan kita untuk pembangunan yang seimbang. Okey, so kenapa sifat rendah diri ni penting sangat untuk seorang guru? Sekarang kita dah faham kenapa. Jom kita tengok pula macam mana ia diamalkan. Semuanya bermula dengan sesuatu yang dipanggil nyala rasa seorang pendidik. Ini adalah semangat dari dalam untuk mendidik dengan ikhlas, bukan sebab nak kejar nama. Inilah ciri-ciri yang akan tinggalkan kesan mendalam pada hidup seorang pelajar. Jadi, guru hebat ni sentiasa belajar daripada sesiapa pun, tak kira senior atau junior. Dan teras kepada semua ini, ialah muhasabah diri yang boleh dirumuskan dalam satu soalan saja. Soalan inilah yang ditanya oleh pendidik yang hebat setiap hari. Anda pula bagaimana?